Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa Corps Day serta Hari Koperasi Negara HKN 2025 kepada seluruh warga koperasi di Malaysia dan komuniti koperasi global. Sambutan ini memperkukuhkan semangat perpaduan dan menjadi landasan untuk kita memperingati serta memperbarui komitmen terhadap nilai-nilai koperasi. Angkasa sebagai badan induk koperasi Malaysia terus mengangkat martabat gerakan koperasi di pentas antarabangsa. Menerusi International Cooperative Alliance ICA, saya melihat sendiri bagaimana suara Malaysia disambut dan dihormati dalam perbincangan global yang melibatkan masa depan gerakan koperasi sejagat. Dalam membina masa depan, kita tidak boleh memandang ringan peranan koperasi sekolah dalam mencorak pemimpin koperasi masa depan. Koperasi sekolah di Malaysia bukan sekadar organisasi pelajar, tetapi tapak semaian nilai amanah, tanggungjawab dan keusahawanan. Kejayaan koperasi sekolah Malaysia di peringkat Asia Pasifik menjadi bukti bahawa pelaburan dalam pendidikan koperasi adalah pelaburan dalam kepimpinan masa depan. Tahun ini, kita turut meraihkan Tahun Koperasi Antarabangsa IYC 2025, satu pengiktirafan tertinggi kepada gerakan koperasi dunia. Malaysia mengambil peluang ini untuk memperkukuhkan inisiatif nasional dan antarabangsa, menjadikan koperasi sebagai pemacu kepada ekonomi rakyat yang lebih adil, lestari dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan Hari Koperasi Negara 2025. Sekian, terima kasih.